Okay, now we see number 5. Given set S is 10, 12, 18, 20 and set R is 2, 4, 10, 12. Set S is mapped to set R by subtracting 8. Represent the function using ordered pair. Ordered pair is pasangan tertib lah. Table is jadual, graph, equation persamaan. Okay. Sekarang macam mana nak cara kita selesaikan number 5? Okay, first is kita kena senaraikan dulu. Okay. Apa dia punya S? Apa dia punya R? And then apa hubungan S kepada R? Iaitu tolak 8 lah. Okay, now we see. Okay, S adalah 10. S 10, 18, 20. R adalah 2, 4, 10, 12. Okay. Hubungan S kepada R. Kita tengok. Okay, 10, okay, kita silap tulis pula. 10, 12, 18, 20 lah. Okay, sekarang kita lukis S. 10, 12, 18, 20. Dia punya set S. And then R adalah 2, 4, 10, 12. Okay. So kita just joinkan aja lah pasangan tertib. Maksudnya kita kena tulis macam ni. Okay, 10 dengan 2. 10 dengan 2. 12 dengan 4. 18 dengan 10. 20 dengan 12. Okay, 10, 2, 12, 4, 18, 10, 20, 12. So, kalau kita nak tulis pasangan tertib, kita kena tulis macam ni lah. Macam yang tadi, yang ni kita cakap X ni dengan sama dengan Y kan. So, X tulis dululah. 10, 2, 12, 4. Okay. Lepas tu 18, 10. After that the final one is 20, 12. So this one we call ordered pair ataupun pasangan tertib. So untuk A. Bagi untuk B pula, sama juga jadual. Selalunya kita tulis X dengan Y kan. Kita buat jadual macam ni. Macam ni petak-petak kan. Tapi kan dia dah bagi dah set apa tu dia bagi. Dia dah bagi S dengan R. So tukar je lah S dengan R. S tadi X lah kan. 10, 12, 18, 20. Ni dekat sini 2, 4, 10, 12. So jadual kita kena buat macam ni lah. Okay. Nampak ya. Ni jadual. Okey, kalau graf senang aja. Kalau kita nak bikin graf, okey. Kalau graf kita ada sini X, sini Y kan. So kita tulislah ni X ni sebagai S lah. This one Y ini sebagai R. So berapa S? So kita kena buat ni dulu measurement. Berapa yang nak dibagi. So 10, 12, 18, 20. Kamu boleh bagi dia. Kita mula dengan 4 lah. 4 cm. 1 unit tu 4 cm. 8, 12, 16, 18.
Okay. After that 20 lah. Sebab dia ada sampai 20 kan. So kita buat sampai 20 lah. So kita buat sampai 20. Yang R pula kita buat dia ada sampai 10, 12 saja. So kita buat 2 aja lah. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay. Ni 10 dengan 2. This one S dia adalah 10 dengan 2. Ni 8. Di sini 8. Maknanya dekat sini sikit lah. Naik sikit. Dia jadi 10 lah. 10 dengan 2. Sini. Lepas tu 12 dengan 4. Ni 12 dengan 4. 18 dengan 10. Kan? 18 dengan 10. Sini. And then 20 dengan 12. 20 dengan 12. So sambungkan aja lah. Sambungkan aja lah. Boleh. Ini adalah kita punya graph. Okay, the final one is they are asking you to show the equation. So equation for D is just dia kan dah beritahu dan map to the set R by subtracting 8. Maksud dia apa? Dia suruh tolak. Set R tolak. Set R tu ialah set S kepada set R ialah tolak 8. Maksud dia kamu kena tulis macam ni. Set R kepada set S ialah tolak 8. Ini merupakan jawapan untuk D lah. So, you kena tulis persamaan.